telah menjadikan kita dan menjadikan kita kebaikan. Jadi janganlah kita memandang remeh kepada kebaikan. Maksudnya keluarkan apa yang ada, lakukan apa yang ada. Baik, oleh kerana itu hadis pada malam ini Rasulullah SAW memberitahu kita tentang antara hak jiran. Sabda Rasulullah SAW, la yamna' jarun jarah an yaghriza khashabatan fi jidarih. Jangan sesekali seorang jiran itu melarang jirannya daripada menancap kayu atau tembok. Ini apa dipanggil? Mencucuk lah. Cucuk kayunya pada dindingnya. Maksudnya di sini, zaman dulu kalau nak pindah rumah yang sudah sedia ada, ketika nak pindah rumah sebelahnya, dia pinjam dinding, kan? Jiran dia itu sebagai untuk membina atap, kemudian dia bina satu lagi dinding sahaja. Jadi share dapat dinding yang tengah-tengah di situ. Jadi kalau di jiran datang, dia nak cacap ataupun dia nak cucuk kayu untuk membina atau meletakkan atapnya, jangan kamu larang. Kata Rasulullah, la yamna' jarun jarah an yaghriza khashabatan fi jidarih. Kerana apa? Kerana hak berjiran. Apakah hukumnya kalau seorang yang subhanallah duduk di sebelah rumah kita, jiran, tiba-tiba dia ketuk kita punya dinding? Hukum. Kita tahu bahawasanya hukum yang disebutkan dalam ulama mengatakan bahawasanya satu dinding yang share antara dua orang jiran itu boleh kita ambil manfaat daripadanya selagi mana tidak membawa mudarat kepada yang lain, dan disyaratkan untuk minta izin daripada jiran sebelah.